Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Doktor. Okay, hari ni kita ada exam kan? Ya. Okay, ni kertas exam. Kita akan exam pukul 8.30 hingga 10.30. Okay, Farisha, saya nak awak jaga kertas exam ni. Nanti 30 minit nanti saya datang. Lepas tu kita terus start exam. Baik, Doktor. Saya akan tengokkan kertas ni. Okay. Farisha, cuba kau buka dulu. Takkan kakak nak Mana boleh ni? Doktor dah amanahkan aku suruh tengok. macam tak biasa pula kau ni. Betul tu. Kalau kita curi-curi tengok, bermakna kita tak jujur dengan doktor. Orang lain pun buat benda yang sama. Tak payah nak jujur sangat lah. Sistem pun tak adil. Kita pun nak makan yang elok. Nina, keadilan tu bermula dari diri sendiri. Kalau kita tiru, itu bermakna kita menipu diri sendiri. Lagipun, kalau kita dapat A, tapi hasil daripada meniru, apa nilainya pada kita? Tapi kalau kita tak ikut, nanti maka kita jatuh. Warga kita berharap tinggi pada kita. Maka boleh dikejar, tapi nama baik dan integriti sekali hilang susah untuk dapat balik. Saya rasa kita semua tahu apa yang betul, cuma kadang takut buat betul. Sebenarnya, aku pernah meniru dulu. Ya, memanglah dapat muka tinggi. Tapi aku rasa macam kosong sebab kita tipu diri sendiri. Terima kasih Syafiqah sebab jujur. Amanah ni bukanlah beban untuk diri kita sebenarnya, tetapi ia merupakan ujian untuk diri kita sendiri. Baguslah korang ni. Saya dengar dari luar. Dan saya bangga dengan amanah yang telah saya berikan kepada kamu semua. Mestilah, Doktor. Amanah bukan ujian. Kami pilih untuk lulus dengan cemerlang. Okay, apa pendapat awak tentang amanah dalam kehidupan seharian? Pada pendapat saya, amanah ni adalah satu tanggungjawab yang kita harus pikul, dan selagi mana yang kita hidup, selagi itulah kita pikul tanggungjawab tu. Itu amanah. Terima kasih.